Ada yang boleh kata dalam istana pun boleh ambil. Dalam mahkamah pun boleh ambil. Cuma dalam balai tak boleh ambil. Tok Ki melihat perkara puak tarik kereta ni menggunakan perintah mahkamah sebagai satu kaedah yang kita takut disalahgunakan. Perintah yang betul. Maknanya menggunakan perintah mahkamah ini kena ada contohnya untuk membenarkan penarikan kereta atau apa-apa benda, mereka perlu mematuhi kononnya syarat. Contohnya kena serve dulu. Kena serve notis. Kalau tak serve tak boleh. Kena bawa bailiff contohnya. Kena bawa polis. Barulah tak ada bergaduh. Kalau tidak, kalaulah semalam tu budak katakan orang PPRM pun gangster, jadi bergaduh dia mati. Boleh jadi macam tu. Jadi kita hendak perkara ini kerajaan tengok baliklah. Kerajaan bantu apa yang boleh supaya dapat memberi makluman kepada penarik-penarik kereta yang Tok Ki dengar ni dia pun tak faham. Dia faham nak ambil aja. Dan orang lain pun tak berani nak tahan. Jadi bila perkara ini berlaku, dia boleh menjadi perkara yang buruk. Kalau saya bawa katakan notis mahkamah, yang sekarang ni scam pun banyak, dia orang pun boleh gunakan notis ini untuk buat apa saja. Jadi kita hendak penjelasan diberi oleh pihak kerajaan sama kepada semua kita supaya kita tidak tertipu dengan apa yang mereka lakukan. Ada yang boleh kata dalam istana pun boleh ambil, dalam mahkamah pun boleh ambil, cuma dalam balai tak boleh ambil. Itu pun tak tahu datang daripada mana. Bebas along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasahlong.com atau hubungi 019 359 1000.